Hai, nama saya Nelson. Nama saya Oscar. Okey. Hari ini kami nak buat satu eksperimen iaitu EcoZip. So bahan-bahan yang diperlukan adalah Air, yeast, tegas, gula dan kulit limau. Ya. dan selesai. Betul, lupa pula. Okey, lepas tu langkah pertama kita perlu ambilkan bekas and then masukkan air, silakan. Setelah masukkan air, kita akan letakkan gula dalam bekas. Dua, tiga, okey, kita dah ambil 6. Lepas tu dah meletakkan gula, kita akan letak yeast dalamnya. Ya, yeast. Yes. Dah letak dalam. Okay. Don't waste. Alright, continue. Masuk. Masuk dengan secukupnya dan dapatlah hasil macam ni air dia akan macam nampak tu. Dia agak best lah buat eksperimen sebenarnya. So kita kalau ada masa kita akan buat ni lah. Bukan sahaja boleh buat dekat rumah, mana-mana bahan kita boleh buat. And done. Siap. Dan untuk bahan terakhir kita perlukan memang ni lah. Untuk terakhir, silakan masukkan Oscar. Ya. Yes. And alright. Oscar, tutup. Kita tutup. Lepas tu inilah kesukaan Oscar. Goncang. Kita goncangkan. Oh, Ya. goncang. Iya. Yes. Okay. Alright, dan kita akan tutup dengan selotip untuk agar dia lebih selamat lah. Kalau tak, agar dia tak tumbal lah senang kita. And kita balut je dengan selotip agak-agak besar and settle. Kita akan tunggu dia selama berapa bulan, Oscar? 1 bulan. Ya, selama 1 bulan. So kita tunggu dia selama 1 bulan. Bye guys, see you korang dekat next video. Bye. Parked up outside in the old school.